Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersiaran lagi bersama saya Azlan Black. Okey, untuk hari ini saya akan tunjuk cara untuk kita buka dry shark DMAX 2.5. Okey, saya rasa DMAX 2.5 dengan 3.0 tu saya rasa lebih kurang sama saja. Okey, untuk nak buka, nak tanggalkan dry shark ni, first kali kita kena tanggalkan tayar lah. Tanggalkan tayar. Bila dah tanggalkan tayar, kita kena buka dia punya cover ni. Dia pakai linky saiz 8. Tanggalkan tayar. Dalam dia dah dekat dry shark, hujung dry shark tu dia ada klip. Okey, tanggalkan klip, keluar bearing. Okey, untuk next step, kita kena buka 4 skru. 1, 2, 3, 4. Lepas tu kena tanggalkan hose brake. Ni hose brake, dia akan melekat kat sini. Tanggalkan hose brake. Lepas tu kita kena tanggalkan steering rack, tanggalkan bawah dan tanggalkan hub, skru hub ni tanggalkan. Jadi kita keluarkan hub ni, keluarkan hub, nanti dia akan ada dry shark tergantung kat sini lah. Okey, hub ni dekat dalam hub ni, dekat bersambung dengan gearbox ni, dia ada, sorry, bukan gearbox, dekat shark ni dia ada 4 skru. 4 skru saiz 19, 1, 2, bawah tu 3, tepi sini 4, tu 4. Lepas tu sini dia akan ada 1 skru saiz 19 juga, tapi dia ke atas. Kita cabut 5 skru tu, sini 4, atas 1, 5, atas 1, 5. Cabut tu, jadi dia akan close sekali dengan dia punya pelik ni. Baru kita boleh keluarkan dry shark. Okey. Okey, selepas kita dah tanggalkan dry shark, kita nak masukkan dry shark baru. Kita masukkan dry shark, kita pasang balik dia punya plate ni dengan dry shark. Lepas tu kita masukkan balik skru ni. Sorry lah, video di sini kawasan sempit, susah nak nampak lah. Pasang balik skru 4 batang. Skru yang kat atas ni 1 batang. Pasang dry shark dulu. Lepas tu baru kita masukkan hub, masukkan klip balik. Skru bawah, skru steering rack. Lepas tu 4 skru ni. Lepas tu hose. Pasang tayar, beres, siap. Okey, semoga video ni sikit sebanyak boleh menjadi panduan lah untuk pemasangan, untuk nak tanggal dan untuk pemasangan dry shark DMAX 2.5. Bye.